Tiga lagi kotak tinggal dalam block case Marvel Studios The Infinity Saga series number 3. Okay. So, nombor 3, 6 dan 9. Let's go with number 3. Dan beratnya ialah 90 gram. Ini mesti Hulkbuster. Okay, di dalam ni sebabkan ni Hulkbuster berat, dia tak ada langsung segi kajal. So, let's get straight into it. Hulkbuster. Color dia samalah dengan Iron Man Mark 50. Memang sama color dia. Okay, pasang dulu. Alright, dah siap dah pasang Hulkbuster ni. This guy is really bulky. Besar gila. Armor dia besar kau-kau. Tengok tu kepala dia. Oh, tapi kepala dia boleh dah pusing-pusing kan. Nampak dia ada shoulder armor besar kat sini. Okay, angkat sikit lah kalau nak gerakkan sikit kan. Tapi something about Hulkbuster ni aku kurang sikit. Dia tak really, macam ni not really posable sikit lah. Kadang dia tercabut-cabut sikit lah kan. Tapi yelah, tengok tu. Dia tercabut-cabut sikit. Padahal aku dah tekan dalam sikit lah. Tapi itulah, kalau kita keluarkan ni kaki dia. Kaki dia pun besar base tu kan. So nothing much lah dia boleh post ni. Tapi yelah, Hulkbuster lah kan. Bukan dia boleh post macam flexible sangat lah. Kalau kita compare dengan Thanos kan, in terms of size dia, ketinggian dia macam Thanos dia lagi tinggi kan. Tapi dia punya bulkness tu kan, Hulkbuster memang lagi bulky lah daripada Thanos lah. Tapi cantik lah tengok. Color dia pun sama macam Iron Man Mark 50 kan. Okay, tak boleh lah compare scale sebab yelah, ini scale blockcase. Kalau nak buat Hulkbuster scale yang real sikit compare to blockcase ni, mau besar jadinya kan. So ini ialah cut dia, lupa nak tunjuk tadi. So what do you guys think about Hulkbuster? Dengan edition of Hulkbuster yang gedabak bulky ni kan, tinggal lagi 2 kotak to unbox. Salah satunya Misty Groot dan lagi satu ialah Falcon. Which one is next?